Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, falhamdulillah. Bersyukur kita kepada ilahi dengan limpahan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada kali ini dalam mata pelajaran Fiqh tahun 6. Sebelum itu, izinkan Ustaz untuk memperkenalkan diri. Nama Ustaz ialah Muhammad Al-Hafiz bin Isa. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Arhamar Rahimin. Murid-murid yang Ustaz sayangi sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tajuk akikah. Dalam tajuk akikah kita akan melihat pengertian akikah, dalil dan hukum akikah, jenis-jenis binatang akikah, syarat binatang akikah, kaifiat dan hikmah melakukan ibadah akikah. Apakah yang dimaksudkan dengan akikah? Akikah ialah penyembelihan binatang ternakan yang halal dimakan sempena dengan kelahiran bayi. Maksud binatang ternakan ialah binatang yang berkaki empat. Contohnya seperti biri-biri, kambing, unta dan lembu. Kebiasaannya, ibadah akikah ini akan dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran bayi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dalil berkaitan akikah. Diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma." Rawahu Abu Daud. Maksudnya, setiap anak menjadi gadaian sehingga disembelih akikahnya pada hari ke-7 kelahirannya, dicukur rambut dan diberi nama. Hukum melaksanakan ibadah akikah ini ialah sunnah muakkadah yang bermaksud sunat yang dituntut untuk kita melaksanakan ibadah tersebut. Seterusnya murid-murid ialah jenis-jenis binatang akikah. Biri-biri, kambing, unta dan lembu. Inilah binatang an'am, iaitu binatang ternakan berkaki empat yang boleh dibuat ibadah akikah. Selain itu juga, had umur binatang akikah perlu diambil kira. Contohnya seperti unta, umurnya lebih 5 tahun. Kambing, lembu, kerbau atau sapi, umurnya lebih 2 tahun. Biri-biri, umurnya lebih 1 tahun atau sudah berganti gigi. Penetapan had umur ini adalah disebabkan kerana binatang tersebut telah matang dan juga dagingnya telah banyak. Seterusnya murid-murid, kaifiat melakukan ibadah akikah. Pertama, berdoa semasa hendak menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah. Kedua, menyembelih akikah ketika matahari sedang naik, iaitu waktu pagi. Ketiga, daging akikah dimasak dan disedekahkan kepada fakir miskin. Keempat, tulang-tulang binatang akikah itu disunatkan supaya tidak dikerat-kerat atau dipatah-patahkan. Kelima, mencukur rambut bayi selepas menyembelih. Keenam, bertahnik, yakni belah mulut, iaitu menyapukan lelangit mulut bayi dengan tamar atau manisan seperti madu. Ketujuh, memberi nama yang baik seperti Abdullah, Abdul Rahman atau nama-nama Nabi bagi yang lelaki. Kelapan, menyedekahkan kepada fakir miskin emas atau perak seberat timbangan rambut bayi yang dicukur atau wang yang sama nilainya. Kesembilan, jika perempuan, berilah nama seperti Zainab, Aisyah atau nama-nama wanita solehah yang lain. Seterusnya murid-murid, hikmah melakukan ibadah akikah. Pertama, mensyukuri kelahiran anak kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melahirkan kegembiraan kerana mendapat zuriat.
Ketiga, menghubung dan mengukuhkan silaturahmi keluarga anak itu dengan masyarakat. Keempat, mendekatkan anak yang lahir kepada syariat Islam sejak dari awal. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Murid-murid, kita kena pastikan makanan yang hendak dimakan mestilah halalan tayyibah, bersih dan suci. Jangan lupa solat, jangan lupa banyakkan selawat. Aku liqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.